Kita mau berangkat untuk panen madu. Mas, pergi dulu. Kapalnya sudah nungguin. Kita udah sampai di lokasinya. Belakang lagi. Nah, sini bisa dulu. Nah, main lagi. Kita sapa dah di jeti secara apa yang kata tambung-tambung batu gini. Dalam sekejap lagi kita akan masuk dalam hotel dan kita akan dapatkan madu. Wow, ayo man. Apa dulu? Boleh. Ya.
Mang. Mang. Boleh. Sampai ke lokasi panen madu dalam ni pokok sagu dalam pokok sagu. Lalu dia agak mencabar sikit. Ada pokok balok tumbang. Ni pokok dia. Sampai dah kat ni. Kita sapa dah pokok ni nama dia Meranti Anuk. Meranti Anuk. Pokok ni banyak kali dah Malaysia naik. Rasa tak silap 5 kali dah naik. Hak ni madu dia ni. Hak ni lebih kurang rasa lah 100 kilo lebih kan. Ni pokok ni. Ada berapa sarai dah pokok ni? Hak ni sarai lebih kurang 23 sarai tapi ada hak muda-muda kita tak ambil. Kita ambil hak tua-tua. Tapi hak ni tak sama dengan hak kita kata tadi. Pokok dia berbeza. Hak ni pokok dia tinggi, baru ada daun, baru ada dahan. Kalau pokok asal lagi tu dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia tubik selalu dahan dia. Dia Nama rimbun. apa? Pokok aro. Pokok aro. Pokok ni Hak nanti hak bawa. mina ukah ni dah. Oh, insya-Allah kita ukah. Insya-Allah mi akan panjang. Kita boleh hak mi tak boleh. Granti. Gak ingat pokok ni. Granti ke Grango? Grango. Grango. Ni rang. Tempat untuk kita turah dia. Kita turah pakai apa? Kita turah pakai batai kayu. Batai kayu ni comel lah. Kita basuh-basuh comel, kita letak comel, susun comel. Kita tiris atas ni, guna plastik. Lepas tu masuk ke dalam tong. Nanti kejap lagi kita akan tunjuk tiris dia tu. Supaya madu kita berkualiti, mantap padu dan sebagainya. Sebab apa Malaysia sering kali mari ke sini adalah untuk memastikan ketulinan dan kebersihan mereka-mereka melakukan kerja di bawah ini. Pakai ya sebab hari ni mi nak ukah. Mi lepas tu sabri pun mungkin naik pokok gok. Lepas tu abewe confirm naik. Bengah tu tengah siap-siap. Lagi timur. Okey, sebelum kita mulai kita makan dulu. Ini panggil apa ni? Roti Apollo. Oh, Apollo roti. buatan Malaysia. Malaysia. Malaysia punya ni. Ini bukan beli ni, bawa ni. Bawa dari sana.